Hari ni aku nak tunjuk dekat korang latok pop-pop. Makan apa ni? Tapi halal guys. Ini adalah makanan yang diambil dari laut. Kalau korang pergi dekat Sabah, memang popular lah makanan latok ni. Jadi aku belilah satu nak rasa. Belakang ni dia dah ada dah cara-cara nak buat latok macam mana. Jadi tak perlu pening-pening lah cari dekat Google cara dia macam mana. Memang dah ada kat belakang ni. Kat dalam tu dia ada bagi, inilah latok yang saya pegang ni. Nampak kecil, nampak sikit je kan. Dan ini adalah sos dia. Jadi inilah cara-cara nak buat dia. Kita kena letaklah dalam air yang berisi ais. Nampak sikit je kan. Tapi bila letak tu dan tunggu 3 minit, memang benda ni akan mengembang. Yang lagi satu, kalau tak nak masin, korang boleh bilas berkali-kali, 2-3 kali. Dah ada kat belakang ni. Kalau korang nak masin, bilas 1 kali je. Nak korang masin 2 kali, tak masin 3 kali. Aku tak nak masin lah, sebab aku dah try yang masin memang tak sedap. Jadi apa pun, jom kita cuba. Ini dia punya sambal dia, sambal yang dia bagi tadi. Dan ini adalah dia. Sedap. Baru rasa dia. Wow, aku first time cuba latok ni. Dia punya rasa dia bagi aku not bad lah. Kalau kita makan tak ada sos macam mana? Tak ada sos memang tak boleh. Tak sedap kalau makan tak ada sos. Dia kena makan ada sos baru sedap. Kalau ambil sikit, cicah sos dia ni, lepas tu makan. Rasa dia sumpah sedap. Kalau kau nak try cuba makanan-makanan latok ni kan, ni makanan daripada Borneo aku rasa. Kalau kau nak cuba, boleh tekan beg kuning kat bawah. Memang try lah cuba sekali. Memang sedap bagi aku. Rasa dia gila. Sebab aku ni first time makan latok. Rasa dia sedap. Rekomen kat orang. Dan kita try makan guna nasi pula. Jom kita try. Kita ambil satu, kita cicah, dan kita letak dalam nasi. Sedap gila nasi pun sedap. Sedap. Kalau korang nak dalam beg kuning kat bawah pun ada.